Jom jaman sikit. Kalau korang tengah cari pollepop petang-petang yang best, dekat Uptown Kluang ni ada bukan satu tapi dua stall yang best gila untuk korang chill sambil makan dessert. Dekat area bus stand ni, jom adik-beradik Jamal tunjuk. So ni antara dessert-dessert yang adik-beradik Jamal petang ni. Antaranya ada mojito milky strawberry. Yang ni versi kurang manis. Rasa dia smooth dan tak berapa nak muak. Lepas tu kita ada juga mojito blue lemon. Ni memang refreshing sebab berangin je. Lepas minum tu terus rasa segar. And then ni best seller tau dekat sini, strawberry matcha. Matcha dia tak berapa nak kuat. And strawberry dia just nice je, tak terlalu manis. Next, ice blended yam taro. Serius, rasa ice blended ni macam rasa ice cream yam yang kita beli kat kedai-kedai tu. Rasa dia pekat and creamy juga. Lepas tu Akak Jamal try ice caramel macchiato. Untuk caramel dia rasa nice, kopi dia tak terlalu kuat and sesuai lah untuk sesiapa yang tak berapa suka kopi tapi nak minum kopi. Untuk kunyah-kunyahan pula, kita ada wafer Nutella. Wafer ni sedap tau sebab dia crispy dekat luar dan dalam dia masih lembut. Lepas tu tak ada bau telur. Dan rasa butter dia manis-manis macam tu. Sesiapa yang peminat waffle, kat sini pun ada waffle tau. Ada dua saiz, iaitu mini dan juga big. Yang ada Jamal makan ni, waffle mini Kinder Bueno. Dia kecil, walaupun dia kecil tapi dia memang puas hati sebab dia crispy dekat luar and sekali makan memang tak cukup. And next, kita orang makan Croffle Big Tiramisu topping Oreo. Untuk yang ni dia saiz besar sikit and puas hati lah, topping dia pun banyak dan sedap. So korang kalau petang-petang tu terlalu depan Uptown Kluang ni, jangan lupa tau singgah dekat dua stall ni sebab Adik dan Kak Jamal approve.